تقولي ايه تقولي ما تخلينيش كده وحدي في حالها. Hai semua. Pada hari ini, cikgu nak mengajar sesuatu. Tapi sebelum tu, cikgu nak tunjuk kepada kamu satu gambar. Gambar ni seorang budak perempuan dan seorang budak lelaki. Tapi cikgu nak perempuan terlebih dahulu datang ke hadapan untuk membuat dia gembira. Buat dia gembira sebab dia ada luka kat badan. Banyak luka dia nangis. Lepas tu cikgu nak kamu pakaikan dia baju. Boleh? Boleh ke tak boleh? Baik. Cikgu ada plaster. Ada 3 plaster dengan 1 plaster kat besar. Plaster besar. Plaster besar ni cikgu nak kamu letak kat kaki dekat dia punya ni. Dia punya luka besar ni. Boleh? Cikgu nak perempuan dulu. Luka dia dah dibalut. Dah sihat. Jadi dia gembira sangat. Jom kita pakaikan ni baju pula. Semua kakak, abang, kakak pakaikan dia baju. Pakaikan dia baju sebab dia dah boleh balik. Dia dah pakai baju. Sekarang cikgu nak budak lelaki pula. Lelaki pula. Kita buat benda yang sama. Kita pakaikan dia baju. Kita pakaikan dia plaster. Kita pakaikan dia baju. Pakaikan dia plaster dengan baju. Letak kat sini. Letak kat sini. Kita letak kat sini. Letak kat sini. Lepas tu dia dah gembira. Yeay, dah gembira. Lepas tu kita pakaikan dia baju dengan seluar. Pakaikan dia baju dengan seluar. Pakaikan dia baju. Pakaikan dia seluar. Yeay, dah pakai baju dengan seluar. Dia pun dah pakai baju dengan seluar. Dia pun dah sihat. Tapi kan
Apa kita nak belajar hari ni ya? Kamu semua dapat teka tak? Jom kita ke pembelajaran kita pada hari ini. Selamat datang ke Hospital Wani. Siapa Wani? Cikgu lah. Mari kita mengenal tubuh badan kita. Cikgu akan ajar kamu semua 4 nama tubuh badan kita. Tapi sebelum tu, kita akan mengenali tubuh badan kita dulu. Cikgu nak kamu semua bangun. Kita nyanyi sama-sama boleh? Jom! Seronok tak menari sama-sama dengan Lily, Jojo, Nana tadi? Pada hari ini, kita akan belajar 4 sahaja nama anggota tubuh badan kita. Iaitu, gambar apa tu? Ada gambar muka, ada gambar rambut, ada mata, ada hidung, ada mulut. Gambar tu gambar lelaki ke perempuan? Betul. Gambar tu gambar lelaki. Jadi, tubuh badan ni apa nama dia? Nama tubuh badan ni ialah kepala. Sebut dengan cikgu. Kepala. Lagi sekali. Kepala. Eja kepala macam mana? Jom sama-sama kita eja kepala. K E P A L A. Kepala. Kepala. Sebut sama-sama jom. Kepala. Kita akan teruskan kepada anggota tubuh badan kita yang kedua. Apa tu sebut? Jadi kita tengok anggota badan kita yang kedua. Yang kedua adalah gambar apa tu? Ada leher, ada ni, dada. Ada dada, ada tangan. Tapi dia tunjuk sebelah je kan? Nak tunjuk apa tu? Ni nak tunjuk apa tu? Dia nak tunjuk bahagian sini. Dekat sini. Nama dia bahu. Kat sini. Apa nama dia? Bahu. Eja bahu. B-A-H-U-H-U. Bahu. Lagi sekali. B-A-H-U-H. Bahu. Cuba lagi sekali. Jadi kita sebut sama-sama. B-A-H-U-H. Bahu. Yeay, pandai semua. Jom kita tengok yang ketiga pula. Anggota badan kita yang ketiga. Dia tunjuk apa tu? Dia tunjuk kat kaki. Dia tunjuk kat kaki. Dia tunjuk kat kaki. Kaki sini. Daripada sini sampai sini. Dia nak tunjuk apa tu? Ni nak tunjuk bahagian lutut. Lutut kita yang ni. Ni lutut. Lutut. Jom kita tunjuk lutut sama-sama. Lutut. L-U-T-U-T-T. Lutut. Dari sini. L-U-T-U-T-T.
Lagi sekali semua. Last one. Lagi sekali. 1, 2, 3. Lutut. Lutut. Pandai lah semua. Okey. Kita nak belajar lagi. Satu lagi. Lagi satu tu. Boleh? Boleh. Jom kita sama-sama kita belajar lagi satu anggota badan kita, iaitu kaki. Apa dia? Apa tu? Apa tu? Dia tunjuk gambar apa tu? Dia tunjuk gambar kuku, gambar jari. Tapi kat mana? Dekat tempat lutut tadi. Kat lutut tadi, kat bawah tu. Tak, dekat kita pijak ni, kita pijak. Kita pijak lantai dekat tempat tu. Nama dia kaki. Sebut semua. Kaki. Eja kaki. K-A-K-I-K. Kaki. Sekali. K-A-K-I-K. Kaki. Lagi sekali. K-A-K-I-K. Kaki. Yeay, pandai. Bagus ya semua. Apa kata kita main aktiviti nak? Aktiviti ni cikgu bagi khas untuk kamu. Okey? Jom kita main sama-sama. Selamat datang ke hospital. Permainan ni. Baiklah. Sekejap ya, cikgu kau makan sikit. Permainan ni cikgu nak kamu semua lekatkan nama-nama tubuh badan kita. Ada 4 tubuh badan, betul tak? Kita akan lekatkan di tempat yang betul. Dekat mana kepala, dekat mana bahu, dekat mana kaki, dekat mana lutut. Lega tak? Kita letak ya. Kita dah letakkan nama-nama tubuh badan kita. Yeay, pandai semua. Kita buat untuk laki pula. Kita buat untuk laki. Laki lah Kaki letak kat mana? Kaki. Alamak, jatuh pula dia. Kita letak. Kaki letak kat mana? Kat sini. Betul. Kita letakkan kaki kat sini. Lutut. Kita letak kat mana lutut? Lutut. Dekat atas kaki. Kita letak kat atas kaki. Bahu kita letak kat mana? Dekat tangan. Tangan kat sini. Tangan dia kat sini. Bahu dia kat atas. Bahu ni dekat atas tangan. Bahu. Kepala letak kat mana kepala? Kepala mesti ada mata, hidung, mulut. Dia ada muka. Dekat sini, kat atas sini, kat rambut. Yeay, pandai. Baiklah, cikgu akan beri
Kerja kepada kamu. Sebelum balik, cikgu akan bagi lembaran kerja. Cikgu nak kamu tulis tubuh badan kita dekat lembaran kerja yang cikgu bagi. Ada gambar budak kan, ada gambar budak lelaki. Lepas tu ada tempat kosong macam kita buat aktiviti ni. Betul tak? Lepas tu cikgu nak kamu tulis nama-nama tubuh badan kita yang kita belajar tadi. Okey? Boleh? Okey. Tapi sebelum tu cikgu nak kita ulang balik semula. Boleh? Kita ulang balik semula. Kita je kepala dulu. Kepala. K-I ke P-A pa L-A la. Kepala. B-A ba H-U-Hu. Bahu. L-U-Lu. T-U titut. Lutut. K-A-K K-I-K kaki. Yeay, pandai semua. Yeay. Baiklah. Cikgu harap apa yang kita belajar pada hari ini dapat kita ingat sama-sama, kita belajar sama-sama, kita bagi tahu kawan-kawan apa yang kita dah belajar pada hari ini. Boleh ke tak? Terima kasih semua. Bye-bye.